Salam Dr. Fatin, saya ada rantai leher seberat 300 gram. Public Gold ambil tak emas saya ni? Jadi sekiranya tuan-puan punya emas 916, 999, 750, 850 yang dah patah kemet cala, yang tuan-puan tak tahu nak jual dekat mana, maka boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Berita baik tuan-puan, sepanjang minggu ni Public Gold akan buka cawangan mereka daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang, meraihkan tuan-puan yang mungkin ada emas patah, kemet cala, emas lama-lama, mungkin hilang resit, mungkin hilang sihir keturunan, boleh sahaja pergi jual dekat Public Gold tuan-puan, kerana Public Gold menawarkan dengan harga tertinggi. Semalam tuan-puan Encik K perlukan duit sekitar 180,000 untuk beli tanah. Maka beliau bertanya kepada saya, Dr. Fatin, saya ada rantai leher yang sangat berat, tapi sayangnya tak ada sesiapa nak beli rantai leher dia ni. Saya mengesyorkan beliau jual terus dengan Public Gold. Maka Encik K telah pun pergi ke branch Johor semalam dengan jual balik emas 1 gram sekitar RM512. Selepas 3 jam, duit telah pun masuk dalam akaun bank Encik K sebanyak RM160,000. Sangat mudah. Sekiranya tuan-puan mempunyai situasi seperti Encik K, ada emas patah, kemet cala, tak tahu nak jual dekat mana, maka Public Gold lah jawapannya. Yang belum ada akaun emas Public Gold lagi, boleh terus daftar akaun emas di bawah bimbingan saya supaya urusan tuan-puan lebih mudah. Walk in saja tuan-puan dan jual emas tuan-puan dan dapat duit tunai pada hari yang sama. Boleh rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.